Hari ni aku boring, so aku nak pergi ambil semua kucing, bawa balik rumah sebab besok aku nak pergi Tenggol, scuba dive, cari whale shark. Let's go. Dah sampai Anggur Ratus, jom ambil diorang bawa balik. Oh, Aslan dekat dalam playground. Yang lain dekat dalam Kat dalam. Jom kita tengok Aslan. Hello. Laju je dia lari. Masuk tadi playground tu, dia terus lari kat saya. Punya lah laju. Aslan, you miss me Aslan. Dia kena cakap, wah lah, sorry lah Aslan, saya nak pergi diving seminggu. Okay, jom kita balik, jom. Laju gila Aslan lari tadi nampak saya. Kita tengok yang lain, they as happy as Aslan when they see me. Oh, tu ada Teddy duduk diam je dekat dalam. Oh, Lynx. Hello Lynx, pakai baju comelnya Lynx. Hello. Nampaknya semua sihat dan happy. Cerita dia semalam baru je balik Cameron. Hari ni tengah hari saya nak pergi Dungun balik sebab besok saya nak pergi Tenggol. 7 hari scuba dive, kita orang nak whale hunting. Kita orang nak cari whale shark. So hari ni saya lari juga ambil diorang nak bawa balik sebab tak naklah diorang duduk hotel lagi seminggu pula kan. Dah 3 hari, seminggu pula. Takut nanti diorang bosan. So kita bawa diorang balik sebelum kita pergi scuba dive dekat Tenggol. Saya ada tengok seekor ni tau. Comel gila gebu. Nama awak siapa? Nama awak Miko. Sini Miko. Tengok ni. Tengok tidur dia. Okey. Tak best, macam ulat. Aslan lagi best. Ya Allah, comelnya saya nampak anak kucing. Hello. Saya akan jadi andartu mak kucing. Balik rumah Aslan. Treat dah ready dah untuk Aslan sebab dia naik kereta baik sangat. And sebab aku serba salah nak tinggalkan dia. Kita bagi Aslan favourite treat dia. Bite of Wild. Ada salmon, chicken dengan rabbit. Sedap ni makan. Sedapnya. Sedapnya. Alah, sukanya makan. Sedap ke? Oh, sukanya. Ngap. Habis dia makan lah korang tengok. Kosong terus. Alah. Jangan marah tak Aslan? Bye-bye.